sekumpulan banduan telah terlepas daripada penjara secara tidak sengaja. Tetapi tiada siapa yang dapat menjangka apa yang akan berlaku selepas itu. Pengawal penjara di Norrtälje di Sweden terlupa untuk mengunci sel 6 orang banduan. Jadi, apabila mereka sedar tentang kesilapan pengawal itu, mereka tahu bahawa mereka boleh melarikan diri dari sel dengan sangat mudah. Tetapi, mereka lakukan yang sebaliknya. Banduan-banduan ini terus menuju ke dapur penjara. Di sana, mereka mula membakar kek coklat bersama-sama. Rupa-rupanya, mereka sudah lama tidak makan kek dan sangat mengidam. Dan apabila kek itu siap, banduan-banduan ini hanya membina sebuah pondok selimut dan menonton filem sambil makan kek tersebut. Apabila pengawal penjara akhirnya menyedari bahawa banduan-banduan itu tidak berada di dalam sel, mereka panik dan mula menutup semua pintu keluar. Tapi rupa-rupanya mereka tidak perlu risau kerana banduan-banduan itu masih berada di dalam pondok selimut mereka, menghabiskan kek yang dibakar tadi, kerana mereka langsung tidak berniat untuk melarikan diri. Bila akhirnya mereka ditemui, tiada seorang pun daripada mereka dikenakan hukuman atas tindakan itu. Tetapi pengawal penjara yang terlupa mengunci sel telah dipotong gaji selama 5 hari. Komen pandangan korang.